Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kuih batang buru yang paling senang, simple, mudah untuk korang sediakan. So jom guys, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan satu video guys. So mula-mula kita beli kulit popia. Ni dalam 70 pieces. Korang nak letak dalam 100 pieces pun boleh untuk adonan ni, okay? Kalau korang guna 100 pieces, ngam-ngam untuk tepung yang kita bancur nanti. Okay, so pastikan sebelum nak guna kulit popia ni dah tak sejuk. Buat guna peti ais dah tak sejuk, baru boleh kita siapkan macam ni. Kalau dia masih sejuk, korang nak siapkan dia macam ni, pisahkan dia memang koyak. So kena tunggu dia betul-betul tak sejuk. So, kita nak buat yang paling simple. Kita potong dia dulu sebelum kita siap dia. Ni paling simple. Tapi kena potong dengan ukuran yang tepat. Ni saya main agak-agak saja. Kalau buat sendiri bolehlah main agak-agak. Kalau berniaga tu korang kenalah ukur. Nampaklah cantik sikit korang punya kuih batang buru. Maaf, saya sesama dengan batuk. Dan nak raya ni, time itulah kena batuk dengan sesama. So, kita potong. Pastikan korang punya pisau tu tajam. Kalau tak tajam, memang tak jadilah nak potong dia. Kena betul-betul tajam. Baru potongan dia cantik. Korang potong satu macam ni dulu. Nanti korang ukur lah sama besar dengan yang first korang potong tu. Okay. So ni saya belah sendiri je lah. Saya tak ukur. Saya nak biar dapat banyak. Last tu saya potong kecil sikit. Okay, tapi nampak masih sama. Nampak tak? Sama je besar dia. Okay. So, bila korang dah potong macam ni, korang tinggal siapkan je. Okay, siapkan semuanya. Okay, baru korang balut dia. Dan ni nak tunggu saya siapkan benda ni memang lambat lah. Sebab makan masa yang lama untuk kita siapkan dia. Tapi kalau korang buat kerja dengan anak korang or ada partner seorang, cepat benda ni siap. Okay, so korang buka lah satu-satu macam ni. Okay, kita stop sekejap. Saya tunjuk macam mana nak gulung dia. Siapkan air. Dan kita gulung. Ikut saiz tangan jari awak pun boleh. Ikut saiz straw yang besar tu pun boleh. Kalau ikut jari ni, yang mengamlah besar dia. So, ambil air biasa tu, kita buatkan dia seperti tegak. Begitu. Okey. Nampak tak? So, korang tegakkan dia macam ni. Letak tegak. Sekejap saya ni betulkan kamera. Ini ada lalat. So, korang akan nampak lah benda macam terbang-terbang dia ada lalat. Tak ada pun lalat banyak. Tapi 1-2 ekor tu je terbang-terbang. Saya ada sudah. So, korang gulung macam ni. Okay, ikut jari. Balutkan. Ambil gam tadi. Air biasa, sapukan. Dan lekatkan di sini. Begitu sahaja. Ini korang buat banyak-banyak macam ni. Okay. Dan tegakkan dia. Letak menegak. Tegak macam ni. So, habiskan buat semua. Biarkan semalaman. Tak perlu letak peti ais. Biarkan dia keras dekat luar. Dia akan mengeras. Nampak? Satu hari korang tinggalkan. Besok pagi tu atau petang ke, tak kisahlah. Baru korang goreng dia. Goreng dengan api yang sedang. Takut dalam dia tak masak. Luar dah masak, dalam tak masak. Itulah. So, masukkan semua.
Susu kita letak luar bagi dia keras, nampak tak? So kita tolak dia tak kemik lah. Dia stay bulat macam tu. Okay, so bila dia dah mula nak mengeras tu baru korang kacau. Masa korang baru masuk tu jangan kacau, sebab bila dia dah kena minyak dia lembut. So kena bagi dia keras sedikit baru boleh kacau. Kacau jangan tinggal, nanti dia hangit. Dia masak tak terata. So ni saya buat warna yang gelap sedikit. Saya nak dia betul-betul rangup. Tapi kalau korang tak nak warna macam saya ni, nampak macam gerseng, nampak macam hitam, korang boleh angkat masa dengan brown. Sekejap, macam ni jangan angkat dulu. Okay, gaul-gaulkan. Macam ni dah boleh angkat dah. Okay, korang boleh angkat dah. Saya biarkan sekejap lagi bagi dia warna gelap sedikit, sebab saya tak pakai ubat tahan lama untuk kekalkan kerangupan dia. So saya nak bagi dia betul-betul rangup gelap sikit. So macam ni korang dah boleh angkat ke warna macam ni. So ni saya angkat lah. Okay, teruskan. Sebabkan warna dia dah cantik macam ni, saya angkat lambat belah bawah tu. Minyak tu masih panas, so dia jadi gelap. Tapi dia tak pahit, sebab api dah tutup dah. So minyak dia je panas. Okay, so kita tapuskan. Korang kena betul-betul tunggu dia betul-betul sejuk, dan toast minyak dia betul-betul. Okay, bila korang dah toast, korang letaklah ketan minyak, taburkan atas ketan minyak tu untuk dia serap minyak betul-betul. Okay, dia kena betul-betul kering, betul-betul sejuk. Okay, so kita rehatkan dia. Saya rehatkan dia dalam 2-3 jam macam tu lah. Bagi betul-betul tepung dan minyak dan sejuk gitu. So ni saya masukkan tepung kacang hijau. So masuk satu paket tu dan 500 gram. Kita masak dengan api yang perlahan. Bila korang masuk, korang gaul dia, tepung dia agak berat. Okay, macam mana nak tahu saya masukkan daun pandan? Okay, kalau ada daun pandan, masukkan daun pandan. Macam mana nak tahu tepung ni dah masak? Nanti korang kacau-kacau, tepung ni akan jadi ringan. Dia akan jadi ringan, dan korang punya daun pandan pun nak jadi rangup. Dah layu. Korang gaul-gaul dia dah ringan betul. Korang akan rasa sendiri tepung ni akan jadi ringan. Bila tepung korang dah lagi ringan, beza pada first kali korang masuk, siaplah. Bau pun dah wangi, daun pandan pun dah mengering. Is that. So kita sejukkan betul-betul tepung ni. Dah sejuk, baru kita boleh guna dia. Kita buang daun pandan ni dulu, sebab daun pandan ni dah rangup. Kalau kita biarkan dalam ni, dia akan hancur berkecai. So kena buang daun pandan. Dia rapuh, sedang pecah. Okay, so saya masukkan gula pasir yang saya kisar halus, 1 cawan. Tahukan dia, pastikan tepung korang dah sejuk ni. Kita boleh daun pandan ni. Okay, so saya masukkan susu full cream 1 cawan. Bila korang gaulkan dia, sebatikkan dia, korang rasa. Kalau korang rasa benda ni kurang manis, korang boleh letak 1/2 cawan lagi gula. Yang ni kurang manis, memang ngam-ngam untuk korang makan. Tak terlampau manis dan tak terlampau tawar. Okay, so bolehlah masuk korang punya
kulit popia tu. And kacau. Warna macam ni, popia korang punya batang bodoh akan jadi lebih rangup, tahan lama. So, daunkan dulu dengan tepung. Kita masak ni. Bagi semua kena dulu. Okey, sudah semua kena. Kita ambil balang. Korang ambil tepung, masukkan dalam lubang ni tu dan padatkan dia. Tekan kiri kanan, bagi padat, bagi dia tak keluarkan tepung lagi. So, masukkan dalam balang. Macam tu saja sampai semuanya habis. Kuih Malaysia dah nak buat. Mudah. Sedap sangat-sangat. Kalau korang makan, tak berhenti lah. Okay, so ni saya masukkan kat sini dulu sebelum saya masukkan dalam balang. Saya tunjuk korang. Okay, tekan-tekan je dalam balang. Kiri kanan. Nanti dia akan jadi padat macam ni. Separuh saya dah masuk dalam balang. So yang ni saya nak masukkan dalam ni. Nak ambil gambar. Saya letak macam ni. Kerja ni korang boleh bagi dua dengan anak korang. Lagi mudah dan cepat siap. Inilah orang lama-lama buat dulu. Tapi diorang buat pakai tepung untuk kulit dia. So sekarang dah moden, ada kulit popia. Kita tinggal gulung saja. Sama cuba guys. Okay, so ni tinggal separuh. Yang ni yang saya dah padatkan dalam dia punya lubang tu. Okay, so ni dia hasilnya. Kita jumpa next video guys. Bye.